Kau pernah tak rasa macam hidup kau stuck? Hari-hari kau bangun, ulang benda yang sama, jalani rutin yang kosong. Tapi jauh dalam sudut hati, kau tahu kau mampu buat lebih. Kau tahu kau patut capai sesuatu yang luar biasa. Tapi kenapa kau tak buat? Kenapa kau masih terperangkap kat tempat yang sama? Sebab kau terlalu selesa. Zon selesa kau tu macam sangkar emas, nampak mewah, tapi sebenarnya perangkap halus yang menjerat jiwa kau. Hidup ni bukan setakat cukup makan, cukup pakai dan ulang benda yang sama sampai tua. Hidup kau sepatutnya jadi sebuah perjalanan epik. Masalahnya bukan sebab kau tak ada masa. Bukan sebab kau tak boleh belajar. Masalahnya, kau takut. Takut gagal. Tapi kau tahu tak apa yang lebih menakutkan daripada gagal? Menyesal. Masa tak tunggu kau, setiap saat yang berlalu takkan pernah datang balik. Kau kena buat sesuatu sekarang sebelum terlambat. Kau ada kuasa untuk ubah hidup kau. Dan perubahan tu bermula sekarang. Peluk kesusahan. Sebab kesusahan tu yang akan bentuk kau jadi manusia luar biasa. Hidup ni pendek. Satu hari nanti, bila kau tengok balik hidup kau, kau nak bangga dengan apa yang kau dah capai.